Kaya hari Jumaat, pasar pagi, pasar malam. Pasar. Wah. Banyak semua flavor sama lah. Juga kerja dia ha? Selak banyak. Ayam RM1.5 yang ni? Udang? Udang. Nampak ha? Nampak cik berapa? RM1. Balik Tanjung. Oh, apa Balik Tanjung? Okey. So, selain kat sini, kat mana lagi pakcik? Saya sini dengan Taman Kaya hari Jumaat. Kaya hari Jumaat, pasar pagi, pasar malam. Pasar malam hari Pasar Jumaat. malam ah. Okey. Okey. Yang Dekat sini dia ada dua jenis. Satu apung balik biasa, satu apung balik nama dia nangis. pembalik nangis Apung balik nangis tu kira special lah. Harga dia? Harga dia beza dia RM4 yang biasa, RM6 yang nangis. So beza dia yang nangis ni bahan dia yang sama. Lepas tu kita bubur lebih bahan dia. Oh, bahan dia lebih macam kacang semua. Ya, lepas tu kita top up dengan pelanta dalam tu. Supaya dia rasa lemak manis. Siapa yang tengok nak makan Pembalik Tanjung, datang pada hari Jumaat di Pasar Malam dan hari Ahad dekat Taman Berkat. Berkat kat sini ya. Ya, berbaloi lah dengan harga yang kita jual ni. Ya, dia besar, tebal. Ya. Sedap dan selesa untuk dimakan. Lepas tu kita sapu pelanta di atas. Kita sapu pelanta dia di atas, bagi dia wangi, lembut. Itulah hasil dia. Ini kita taburkan jagung secukupnya untuk puaslah makan. Inilah hasil dia, apung balik tanjung. Okey. Terima kasih ya. Yang ni makcik buat pom cookies Berapa harga dia? RM4. Semua flavor sama lah. Dekat sini ada 4 flavor lah. Kaya, coklat, strawberry, kelapa padat. RM10 ya? 10 biji RM4. 10 biji RM4. Ini kelapa pandan. Kelapa pandan. Selain kat sini kat mana lagi makcik? Ada
Ini Ahad dan Berkat. Besok Isnin. Batu 2.5. Batu 2.5. Jadi dia Selasa Bukit Jana. Bukit Gana. Rabu Cukri Khamis Air Kuning. Air Kuning. Jumaat Kuala Kangsar. Oh, Kuala Kangsar. Sabtu Kemunting. Kemunting. Kemunting pernah masuk? Masuk. Tapi Sabtu saja Kemunting. Kat sini parker. Flavor. Coklat. Coklat yang paling suka lah. Kaya. Coklat dengan kaya. Dia orang paling minat yang tu lah. Ramai orang ambil. Ada kelapa juga, ada kaya juga. Oh ni abang buat mutabak ah. Dia harga dia kira macam mana bang? RM1.6. RM1 ah, ayam dengan daging sama ah. Ni hari ni ada ayam saja. Ayam saja. RM5 ah? RM6. RM6. Ada koyak. So selain daripada mutabak, abang nak jual cucur udang sekali lah. Cucur udang. Tidak, sebelum ni saya dah bawa roti john. Oh, roti john. Tebal lah. Batam berapa bang kira? Batam RM9. RM9 ah, ayam dengan daging sama? Ayam RM9, lagi pun RM9. RM9 juga ah? Sama harga. Okey, terima kasih. Boleh ya? Boleh. Salam. So abang, selain kat sini kat mana lagi bang? Kita ada Taman Lela. Taman Lela hari apa bang? Taman Lela hari Jumaat. Hari Jumaat. Bukit Jana hari Selasa. Bukit Jana hari Selasa. Rabu, Khamis, Sabtu, Kemunting. Kemunting, okey. Kemunting yang dalam pasar tu. Kemunting yang besar tu. Oh, betul. Oh, ini cendawan lah. Ya, ni cendawan bang. Dia kira macam mana bang cendawan ni? Cendawan ni satu bekas RM3. Satu bekas RM3 ya? Ini jangan tengok kat mana-mana. Ya kah? Yang jual biasa, yang jual ayam, jangan tengok bang. Dalam pasu tu abang letak apa? Dalam pasu tu kita untuk buat letak ayam. Oh, letak ayam. Orang nak pilih. Letak ayam dalam bekas. Oh, dalam bekas tu terus bungkus lah. Okay. Kira kita pun tak kalut lah. Betul. Tanah kita nak jaga, sini kita nak jaga.
Ramai minat cendawan Boleh tak? Boleh Yuk, kita masuk dulu. Apa nama? Foodie MY5. Fugi. Foodie F. Oh, Budi. Abang merata api lah. Oh, ya. Tak jaga, baik. So pakcik jual fish ball sahaja lah. Pisau ais, burger goreng. Oh, burger goreng pun ada. Burger goreng ada. Harga biasa lah. Oh, okey. Burger goreng RM3 je. Burger goreng RM3 lah. Ya, ayam daging dah ini tadi tak buat. Oh, okey. Hari ni tak buat lah. Ini dah buat lah. Sebab hujan lah. Tadi hujan lebat lah. Oi, jangan kereta. Sabar berhenti kan tak boleh. Oh. Yang ni apa pakcik? Yang ni udang kosong dengan ketam kosong. Oh, ketam Merah tu kosong. ketam. Aku ni warna kuning coklat tu udang. Ada semua juga. Empat biji RM2. Sebatang RM4. Betul pagi. Dia ada 3 ke 4 dalam tu? Dia ada 4. empat. Satu cucuk ada 4 lah. Dia ada empat. Dia dah sebut, dia baru boleh cucuk. Kat mana? Macam berarti hari Selasa Taman Bukit Janau. Taman Bukit Janau. Bukit Janang. Hari Jumaat Taman Rela. Taman Rela. Taman Rela satu. Dekat mana tu? Taman Rela satu dalam nak Batu Kurau tu. Batu Kurau. Oh, okey okey. Sampai lepas dah mungkin lebih kurang 4 km. 4 km. Daripada Pentil. Okey dulu. Tadi dia tak bawa. Okey, ini dah. Ini yang special sikit ni. Burger goreng lah. Harga dia? Harganya sama RM3 je. RM3. Ayam dengan daging sama lah? Sama. Ayam daging sama. Sardin pun sama. Oh, sardin pun ada? Ada. Tapi hari ni tak dalam buat. Ni tak nak. Okey. Tak dalam buat. Ya, memang tadi hujan lebat. Lebat dia. Biasalah. Dah terima lah. Malam-malam. Kau tak tahan. Tepik. Betul. Malam-malam. Dia akan naik. Ini dah didalut untuk dalam dia. Okey. Okey, benar tak? Daripada channel Foodie MY5. Channel video apa? Foodie MY Malaysia 5. Yang buat. Kalai kat mana? Ha? Berapa kalai kat mana? Bawa dah geri.
jadi minyak tak masuk. Orang panggil? Panjang burger goreng rangup. Oh. Panjang burger goreng rangup. Oh. Ada benda tu tak takut lagi. Kalau ambil lain diri lu. Ramai minat? Ha? Ramai minat? Ha. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Taklah. Sampai dengan burger biasa lah ni minat. Ini lagi okey. Macam harga biasa tu, biasa. Okey. Sebab ni alhamdulillah. Aduh, ni tapi ini daging biasa lah. Daging biasa. Kalau mahal kan, lagi mahal. Duit RM6. Ha. Daging biasa kan? Betul. RM6. Belum dah? Ya, burger. Ayam lagi tadi tak ni. Ayam. Dalam. Jangan Ini ayam. Ya, berbalik-balik. Banyak juga kerja dia. Ha? Ini kau dah biasa orang. Kalau tak biasa kita ni ya. Okey, siap. Ya. Siap untuk round pertama. Okey. Okey, terima kasih. Tengah ambil kuali dah kan? Ya. Apa ni? Untuk YouTube channel Foodie MY5. Ini sebungkus berapa? Itu RM3 je. Semua RM3 ke? Ya, RM3. Tak mahal pun. Telur RM5. Kotor RM5. Adik, kocok satu, nasi goreng satu. Yang ni pun sama RM3 je. RM3 juga. Ha? Telur RM4. Tapi ada masuk event lah. UOW. UOW. Belah batu kawan. Batu kawan. Oh, batu kawan. Telur tak? Wah, ini berapa mas batang? Ayam ah? Kulit ayam. Ayam. Kulit ayam RM1.5. RM1.5 yang ni? Udang. RM1. Udang. RM1 lah tu. RM1 ya? RM1. Abang biasa start pukul berapa kat sini bang? 4 tu. 4 ah. Okey. Sampai? Sampai pukul 8. 8. Oh, awal lah. Nasi ayam ah? RM6 ya? Tomato. Oh, tomato. Tomato, nasi ayam, nasi daging. Ayam gunting abang ah? Ayam penting. Ni kira macam mana bang? Yang sosis ni 3.5. Sosis 3.5. Kalau ayam besar ni RM9. Ayam besar mana? Yang macam ni. RM9 ya? Ha. Dia ada satu jenis kan? Jenis ada yang kecil dah. Oh kecil. Kecil berapa? Kecil RM2. Kecil RM2.
Pedas ke? Ayam biasa ke?